Selamat datang ke Liga M Update. Keputusan masa penuh minggu pertama, perlawanan Unifil Liga Super Malaysia 2026-2027, Ahad 23 Ogos 2026, penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini turut disertakan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual seterusnya. Berikut keputusan masa penuh, perlawanan Unifil Liga Super, minggu pertama, pada Ahad 23 Ogos 2026. Penang FC terpaksa akur dengan kekalahan 0-1 dalam aksi Liga Super Malaysia. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Miguel Oliveira pada minit ke-63, sekaligus memastikan kemenangan buat pasukannya. Penang FC gagal bangkit sehingga tamat perlawanan. Berikut, kedudukan terkini Liga Super Malaysia 2026-2027. Selangor FC membuka kempen Liga Super 2026-2027 dengan bergaya, apabila menewaskan Kelantan Darul Naim 4-1 untuk menduduki tangga teratas carta. JDT dan Terengganu FC pula berada di tangga kedua dan ketiga selepas masing-masing mencatat kemenangan 3-0, manakala DPMM FC di tempat keempat dengan kemenangan 1-0. Empat pasukan yang menghuni kelompok terbawah ialah Penang FC, Kelantan The Real Warriors FC, Kuching City dan Melaka FC selepas masing-masing tewas pada aksi pertama. Persaingan penjaring gol Liga Super semakin hangat. Persaingan merebut gelaran penjaring terbanyak Liga Super Malaysia 2026-2027 bermula sengit, apabila tiga pemain berkongsi tempat teratas dengan 2 gol. Grigor Morais dan Faisal Halim dari Selangor FC, serta Gervan Castaner dari Terengganu FC, kini mendahului carta. Sementara itu, Philip dan Dada Musa dan Victor Ruiz masing-masing mengumpul 1 gol. Saingan dijangka semakin menarik dalam aksi seterusnya. Berikut, jadual perlawanan Liga Super Malaysia 2026-2027, tarikh 24 hingga 26 Ogos 2026. Pada Isnin 24 Ogos 2026, Sabah FC akan berdepan Star City FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu, sepak mula jam 8 suku malam. Sementara itu, dua perlawanan berlangsung pada Rabu 26 Ogos 2026. Johor Darul Ta'zim FC menerima kunjungan Kelantan Red Warrior FC di Stadium Sultan Ibrahim, sepak mula pada jam 8 suku malam. Kemudian, perlawanan antara Kuala Lumpur City FC bertemu Kuching City FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Eras, sepak mula pada jam 9 malam. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, kedudukan terkini, serta penjaring gol terbanyak setakat ini, perlawanan Unifil Liga Super 2026-2027, minggu pertama, Ahad 23 Ogos 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng!